Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membincangkan berkenaan aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia serta implikasinya terhadap peranan guru sebagai penggerak pendidikan global dalam era revolusi industri semasa. Sebelum itu, kita kena tahu apa itu pengertian atau istilah aspirasi dan hala tuju pendidikan itu sendiri. Aspirasi pendidikan ini merujuk pada hasrat atau matlamat jangka panjang sistem pendidikan untuk melahirkan individu yang berilmu, berkemahiran dan berakhlak mulia demi kemajuan negara. Hala tuju pendidikan pula ialah perancangan dan strategi yang dirangka bagi mencapai aspirasi tersebut, termasuk penambahbaikan kurikulum, pembangunan guru, penggunaan teknologi dan pemerkasaan sistem pembelajaran. Revolusi industri 4.0 dan kini peralihan ke arah evolusi industri 5.0 menuntut sistem pendidikan Malaysia beradaptasi dengan perubahan teknologi yang pesat, yang berkompeten, tetapi juga individu yang mampu berinovasi dan berdaya saing dalam ekonomi digital global. Dalam perbincangan ini, kumpulan kami akan membincangkan beberapa hujah dan contoh akan dikemukakan untuk menilai sejauh mana hala tuju pendidikan Malaysia dalam merealisasikan revolusi industri semasa ini. Pertama sekali iaitu penekankan kepada pendidikan STEM dan TVET sebagai pemacu kemajuan negara. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat ini, sistem pendidikan sesebuah negara memainkan peranan penting dalam menentukan daya saingnya di peringkat antarabangsa. Salah satu aspek utama yang semakin diberikan perhatian di Malaysia ialah pengukuhan pendidikan dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM serta pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Kedua-dua bidang ini berfungsi sebagai pemacu utama dalam melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi dan mampu memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Namun, untuk memastikan kejayaan pendidikan STEM dan TVET ini, pelaksanaan yang efektif serta sokongan menyeluruh daripada kerajaan, industri dan masyarakat adalah amat diperlukan. Seterusnya, marilah kita belajar bersama-sama tentang kelebihan pelaksanaan pendidikan STEM dan TVET. Pendidikan STEM dan TVET menawarkan pelbagai manfaat yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Pertama, pendidikan ini melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang memenuhi keperluan industri moden. Menurut The Future of Job Reports 2023 oleh World Economic Forum WEF, permintaan terhadap pekerjaan dalam bidang kejuruteraan perisian, automasi dan kecerdasan buatan AI semakin meningkat. Negara seperti Korea Selatan berjaya membangunkan industri teknologi tinggi melalui pendidikan STEM yang menekankan inovasi. Di Malaysia, institusi seperti Institut Kemahiran MARA (IKM) dan German Malaysian Institute (GMI) melahirkan graduan mahir dalam bidang kejuruteraan dan automotif bagi memenuhi permintaan tenaga kerja industri. Di samping itu, pendidikan TVET meningkatkan kebolehpasaran graduan. Menurut UNESCO 2022, sistem TVET yang mantap dapat mengurangkan kadar pengangguran belia dengan latihan praktikal yang memenuhi keperluan industri. Di Jerman, menurut Federal Institute for Vocational Education and Trainings 2023, sistem dual training memastikan 80% pelajar TVET mendapat pekerjaan dalam tempoh 6 bulan selepas tamat pengajar. Di Malaysia, laporan Talent Corp Malaysia 2023 menunjukkan lebih 70% graduan TVET memperoleh pekerjaan dalam tempoh setahun berbanding 55% graduan bukan TVET. Syarikat seperti Proton, Petronas dan Intel aktif mengambil graduan TVET kerana kemahiran teknikal mereka dalam sektor perkilangan dan teknologi. Secara keseluruhannya, pendidikan STEM dan TVET bukan sahaja membantu individu memperolehi pekerjaan berkualiti, tetapi turut menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Oleh itu, kerajaan dan sektor swasta perlu terus memperkasakan pendidikan ini bagi memastikan Malaysia berdaya saing di peringkat antarabangsa.
Walaupun pendidikan STEM dan TVET mempunyai berbagai kelebihan, pelaksanaannya di Malaysia masih menghadapi beberapa cabaran utama yang perlu diatasi bagi memastikan keberkesanannya dalam memenuhi keperluan industri. Salah satu cabaran utama ialah kekurangan tenaga pengajar berkemahiran dalam teknologi terkini. Menurut laporan Kementerian Pendidikan Malaysia 2022, hanya 60% tenaga pengajar TVET memiliki pengalaman industri yang mencukupi. Manakala, selebihnya lebih tertumpu kepada teori tanpa pendedahan mendalam terhadap perkembangan teknologi semasa. Akibatnya, pelajar tidak mendapat latihan yang sejajar dengan keperluan industri moden seperti automasi, kecerdasan buatan AI, dan teknologi hijau, sekaligus mengurangkan daya saing mereka dalam pasaran kerja. Selain itu, laporan UNESCO UNEVO 2023 menunjukkan bahawa gaji yang kurang kompetitif menyebabkan ramai pakar teknologi lebih memilih sektor swasta berbanding menjadi tenaga pengajar TVET. Jerman telah mengatasi isu ini melalui sistem training trainer di mana tenaga pengajar menjalani latihan berkala di industri untuk memastikan mereka sentiasa peka terhadap teknologi terkini. Malaysia boleh mengadaptasi pendekatan ini bagi meningkatkan kualiti pengajaran TVET. Selain itu, stigma masyarakat terhadap TVET turut menjadi cabaran dalam menarik perhatian pelajar. Menurut Bank Dunia 2022, negara membangun menghadapi kesukaran menarik pelajar cemerlang ke TVET kerana ia dianggap kurang berprestige berbanding laluan akademik. Kajian Talent Corp Malaysia 2023 mendapati hanya 30% ibu bapa menggalakkan anak mereka memilih jurusan TVET. Menyebabkan sektor kritikal seperti kejuruteraan dan teknologi maklumat kekurangan tenaga kerja mahir. Sebaliknya, negara maju seperti Switzerland dan Jerman mengangkat TVET sebagai laluan utama dengan lebih 60% pelajar memilihnya kerana peluang pekerjaan yang stabil dan bergaji tinggi. Untuk mengubah persepsi ini, kerajaan perlu menjalankan kempen kesedaran dan menawarkan insentif seperti beasiswa serta jaminan pekerjaan kepada graduan TVET. Seterusnya, terdapat beberapa negara seperti Jerman telah membuktikan kejayaan pendidikan STEM dan TVET melalui pendekatan sistematik dan kolaboratif, sekaligus meningkatkan daya saing mereka di peringkat global. Jerman terkenal dengan sistem dual training yang menggabungkan pembelajaran teori di sekolah dengan latihan praktikal di industri. Pelajar TVET menghabiskan sekitar 70% masa mereka dalam latihan industri sambil menerima allowance. Manakala selebihnya diperuntukkan untuk pembelajaran teori. Menurut Federal Institute for Vocational Education and Training BIPB 2023, kira-kira 80% pelajar program ini memperoleh pekerjaan dalam tempoh 6 bulan selepas tamat pengajar. Syarikat seperti BMW turut memainkan peranan penting dalam melatih tenaga kerja mahir yang memenuhi keperluan industri. Menurut Eurostat 2023, model ini membantu mengekalkan kadar pengangguran belia Jerman pada tahap rendah sekitar 5.7% berbanding purata Kesatuan Eropah sebanyak 14%. Kejayaan Jerman ini telah membuktikan bahawa sistem pendidikan TVET yang berstruktur dan disokong oleh industri mampu melahirkan tenaga kerja yang berkualiti tinggi. Dalam memastikan kejayaan pendidikan STEM dan TVET, peranan guru amat penting sebagai penyampai ilmu dan pemangkin pembangunan model insan berkemahiran tinggi. Guru perlu sentiasa meningkatkan kompetensi mereka agar selari dengan perkembangan teknologi. Menurut UNESCO 2023, guru dalam bidang TVET dan STEM perlu menjalani latihan berkala bagi memastikan mereka mengajar kemahiran terkini yang diperlukan dalam pasaran pekerjaan. Ini termasuk program seperti Industri 4.0, Training dan Digital Competency Framework for Educator yang memberi pendedahan kepada teknologi baharu seperti automasi, kecerdasan buatan AI dan analitik data. Tanpa usaha peningkatan diri, guru berisiko ketinggalan dalam menyediakan pendidikan yang relevan dengan industri moden.
Selain itu, pendekatan pengajaran perlu berkembang mengikut keperluan semasa dengan menekankan pembelajaran interaktif dan problem-based learning. Menurut National Science Teaching Association 2022, kaedah eksperimen dan simulasi memaut maya terbukti lebih berkesan dalam membantu pelajar memahami konsep STEM. Di Finland, pendekatan inquiry-based learning menggalakkan pelajar menyelesaikan masalah dunia sebenar melalui eksperimen dan projek inovatif. Malaysia boleh memperluaskan kaedah ini melalui integrasi teknologi seperti realiti maya dan realiti terimbun dalam pengajaran TVET bagi meningkatkan pemahaman pelajar dalam bidang kejuruteraan dan sains komputer. Dengan guru yang berkualiti dan berdedikasi, pendidikan STEM dan TVET dapat melahirkan model insan yang berdaya saing. Kesimpulannya, pendidikan STEM dan TVET adalah tonggak kemajuan ekonomi dan teknologi. Malaysia perlu memperkukuh bidang ini melalui tenaga pengajar berkualiti, kerjasama industri dan perubahan persepsi masyarakat. Dengan mengadaptasi model pendidikan negara maju, Malaysia dapat meningkatkan daya saing global dan memastikan pembangunan lestari dalam era revolusi industri 4.0. Dalam era globalisasi yang berkembang pesat ini, transformasi digital dalam pendidikan menjadi satu keperluan yang tidak dapat dielakkan. Perubahan ini didorong oleh kemajuan pesat dalam teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT yang telah mengubah pelbagai aspek kehidupan, termasuk sistem pendidikan. Malaysia telah memperkenalkan pelbagai inisiatif pendidikan digital seperti Pembelajaran Digital Malaysia (DLP) dan penggunaan kecerdasan buatan iaitu AI dalam pengajaran. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualiti pendidikan serta memastikan pelajar dapat bersaing dalam dunia yang semakin didominasi oleh teknologi. Dengan adanya teknologi moden, pendidikan kini bukan lagi terbatas kepada bilik darjah fizikal, tetapi telah berkembang ke arah pembelajaran yang lebih fleksibel dan perpusatkan pelajar. Konsep pembelajaran dalam talian, pembelajaran hibrid serta penggunaan perisian interaktif telah membolehkan pelajar mengakses pendidikan pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Ini membuktikan bahawa teknologi bukan sahaja memperluaskan peluang pembelajaran, tetapi juga memperkayakan pengalaman pendidikan dengan kaedah yang lebih interaktif dan berkesan. Transformasi digital dalam pendidikan menawarkan pelbagai kelebihan yang boleh meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Teknologi seperti pembelajaran dalam talian, AI dalam bilik darjah dan sistem analitik pendidikan dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengajaran. Dengan penggunaan teknologi ini, pengajaran menjadi lebih interaktif, menarik dan dapat disesuaikan mengikut tahap pemahaman pelajar. Selain itu, akses kepada bahan pembelajaran yang luas melalui platform digital membolehkan pelajar meneroka ilmu dengan lebih bebas dan fleksibel. Sumber pendidikan dalam bentuk e-buku, video pendidikan dan modul interaktif dapat diakses dengan mudah melalui internet, membolehkan pelajar menyesuaikan pembelajaran mengikut rentak masing-masing. Teknologi juga membantu dalam pemantauan prestasi pelajar secara lebih sistematik, di mana guru dapat mengenal pasti kelemahan setiap pelajar dan menyediakan intervensi yang lebih berkesan. Tambahan pula, transformasi digital dapat meningkatkan kecekapan guru dalam menguruskan bahan pengajaran dan penilaian. Penggunaan sistem pengurusan pembelajaran LMS seperti Google Classroom, Moodle dan Microsoft Teams membolehkan guru menguruskan bahan pembelajaran dengan lebih teratur serta menjalankan penilaian secara dalam talian. Ini bukan sahaja memudahkan tugas guru, tetapi juga meningkatkan ketelusan dan ketepatan dalam penilaian akademik. Walaupun transformasi digital membawa banyak manfaat, terdapat beberapa cabaran yang perlu diatasi untuk memastikan kejayaannya. Salah satu cabaran utama adalah masalah akses digital yang masih menjadi isu besar, terutamanya di luar bandar. Infrastruktur internet yang tidak sekata menyebabkan jurang pembelajaran antara pelajar bandar dan luar bandar semakin melebar.
Tanpa akses yang stabil kepada internet, pelajar di kawasan pedalaman menghadapi kesukaran untuk mengikuti kelas dalam talian dan mengakses bahan pembelajaran digital. Di samping itu, tidak semua guru dan pelajar memiliki kemahiran digital yang mencukupi untuk memanfaatkan teknologi ini sepenuhnya. Kebergantungan yang berlebihan terhadap teknologi juga boleh mengurangkan interaksi sosial dalam kalangan pelajar. Pendidikan bukan sekadar penyampaian maklumat, tetapi juga melibatkan aspek kemanusiaan seperti komunikasi, kerja perpasukan dan pembangunan sosial. Jika penggunaan teknologi tidak diimbangi dengan interaksi manusia yang mencukupi, ia boleh menjejaskan pembangunan sosial dan emosi pelajar. Tambahan pula, kos penyelenggaraan peranti teknologi yang tinggi serta keperluan latihan berterusan bagi guru dan pelajar menjadi satu faktor utama yang boleh menghambat kejayaan transformasi digital dalam pendidikan. Sekolah-sekolah perlu memperuntukkan dana yang mencukupi untuk membeli dan menyelenggara peralatan teknologi serta menyediakan latihan berterusan kepada tenaga pengajar agar mereka dapat menggunakan teknologi ini dengan lebih efektif. Sebagai contoh, ketika pandemik COVID-19, kelemahan dalam akses internet menjadi satu penghalang utama kepada pembelajaran dalam talian. Ramai pelajar luar bandar menghadapi kesukaran untuk mengikuti kelas kerana ketiadaan peranti yang sesuai atau capaian internet yang lemah. Ini menunjukkan bahawa walaupun teknologi mampu menyediakan peluang pembelajaran yang lebih luas, ia juga boleh menyebabkan ketidaksamaan dalam akses pendidikan jika tidak dilaksanakan dengan baik. Sebaliknya, negara seperti Finland telah berjaya mengintegrasikan pembelajaran digital sejak awal, menjadikan mereka lebih bersedia menghadapi cabaran pembelajaran jarak jauh tanpa gangguan yang ketara. Finland bukan sahaja menyediakan kemudahan infrastruktur yang mencukupi, tetapi juga menekankan pembangunan kemahiran digital dalam kalangan tenaga pengajar dan pelajar sejak usia muda. Ini membuktikan bahawa kejayaan transformasi digital bukan sahaja bergantung kepada teknologi semata-mata, tetapi juga kepada kesediaan sistem pendidikan dalam melaksanakan perubahan secara menyeluruh. Guru berjiwa pendidik memainkan peranan penting dalam memastikan kejayaan transformasi digital dalam pendidikan. Mereka perlulah meningkatkan kemahiran digital agar dapat mengaplikasikan teknologi dengan lebih efektif dalam pengajaran. Selain itu, guru haruslah bersikap inovatif dalam mencari kaedah terbaik untuk mengatasi cabaran digitalisasi, termasuk memastikan semua pelajar mendapat akses yang adil kepada pembelajaran digital. Pendekatan yang inklusif dan kreatif akan membantu mengurangkan jurang digital serta memastikan setiap pelajar mendapat manfaat sepenuhnya daripada kemajuan teknologi dalam pendidikan. Guru juga perlulah memainkan peranan sebagai fasilitator yang membimbing pelajar dalam penggunaan teknologi secara bijak dan bertanggungjawab, agar mereka bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga pencipta inovasi yang berdaya saing. Lebih daripada itu, transformasi digital menuntut guru untuk menyesuaikan pendekatan pedagogi dengan keperluan zaman moden. Penggunaan teknologi haruslah seimbang dengan elemen kemanusiaan dalam pendidikan agar proses pembelajaran tetap berfokus pada pembangunan sosial dan nilai moral dalam kalangan pelajar. Dengan bimbingan yang betul, pelajar dapat belajar secara lebih berdikari, mengembangkan pemikiran kritis dan mempersiapkan diri untuk menghadapi cabaran masa depan yang semakin kompleks ini. Secara keseluruhannya, transformasi digital dalam pendidikan merupakan satu langkah positif dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Walau bagaimanapun, cabaran yang wujud perlu ditangani dengan strategi yang efektif agar tiada pelajar yang ketinggalan. Guru sebagai tunjang utama dalam pendidikan haruslah bersedia menghadapi perubahan ini dengan sikap yang terbuka dan komitmen yang tinggi demi melahirkan generasi yang celik teknologi dan berdaya saing di peringkat global. Dengan perancangan yang teliti dan pelaksanaan yang sistematik, pendidikan digital mampu menjadi satu pemacu kepada kemajuan negara serta melahirkan masyarakat yang lebih berilmu, kreatif dan inovatif. Hari ini saya akan membincangkan satu isu penting
dalam pendidikan moden, iaitu kurikulum yang berorientasikan kemahiran abad ke-21. Seperti yang kita tahu, dunia semakin berkembang dengan pantas. Perubahan teknologi, ekonomi dan sosial telah mengubah keperluan tenaga kerja global. Pendidikan bukan lagi sekadar mendapatkan peperiksaan yang cemerlang, tetapi juga membentuk pelajar yang kreatif, kritis dan mampu menyelesaikan masalah. Jadi, apakah kelebihan dan cabaran kurikulum berasaskan kemahiran abad ke-21? Mari kita bincangkan dengan lebih mendalam. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada kelebihan kurikulum berorientasikan kemahiran abad ke-21. Mari kita teruskan. Okey, pertama sekali, fleksibiliti dalam pembelajaran. Kurikulum abad ke-21 memberikan fleksibiliti dalam pembelajaran. Jika dahulu pelajar hanya mengikut sukatan yang ketat dan tidak boleh menyimpang, kini sistem pendidikan semakin fleksibel. Pembelajaran boleh dilakukan mengikut minat dan keupayaan pelajar. Sebagai contoh, di negara-negara maju seperti Finland dan Singapura, kurikulum mereka membenarkan pelajar memilih mata pelajaran berdasarkan minat dan kebolehan mereka. Ini membolehkan pelajar berkembang secara semula jadi dan tidak terikat dengan sistem yang terlalu rigid. Yang kedua, kurikulum ini membantu pelajar untuk bersedia dalam dunia pekerjaan yang semakin mencabar. Majikan hari ini tidak hanya mencari pekerja yang bijak dalam akademik, sebaliknya mereka mencari individu yang boleh menyelesaikan masalah, bekerja dalam pasukan dan beradaptasi dengan perubahan teknologi. Contohnya, syarikat besar seperti Google dan Tesla tidak hanya melihat kelayakan akademik tetapi juga kemahiran insaniah seperti kemampuan menyelesaikan masalah dan inovasi. Jika kita hanya bergantung kepada hafalan dan peperiksaan, bagaimana pelajar kita boleh bersaing di peringkat antarabangsa? Okey. Dan yang ketiga, kurikulum ini membantu pelajar mengembangkan pemikiran arah tinggi atau HOTS melalui pendekatan seperti pembelajaran berasaskan project based learning dan STEM, sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Pelajar diajar untuk berfikir di luar kotak dan mencari penyelesaian yang kreatif. Sebagai contoh, di setengah sekolah di Malaysia, pelajar diberikan projek untuk membina aplikasi telefon pintar. Mereka membentuk alat mesra alam. Ini adalah pendekatan yang jauh lebih baik daripada sekadar menghafal fakta untuk peperiksaan. Dan seterusnya, kita akan pergi kepada kelemahan dan cabaran dalam pelaksanaan. Okey, yang pertama, walaupun kita lihat kurikulum ini mempunyai banyak kelebihan, namun ia juga menghadapi pelbagai cabaran besar. Salah satu cabaran utamanya ialah budaya pembelajaran yang masih berorientasikan peperiksaan. Di Malaysia, kejayaan pelajar masih diukur berdasarkan grade peperiksaan. Seperti kita lihat, dia ada grade A, B, C, D, E dan F sekalipun. Oleh itu, ramai ibu bapa dan pelajar lebih menumpukan mereka kepada hafalan dan latihan kertas soalan berbanding kemahiran berfikir, kritis dan kreativiti. Jika kita ingin mengubah sistem ini, kita perlu mengurangkan kebergantungan pada peperiksaan bertulis dan memberi lebih ruang kepada penilaian alternatif seperti projek dan kajian kes. Okay, seterusnya, satu lagi cabaran ialah kekurangan guru yang terlatih dan infrastruktur yang mencukupi. Untuk melaksanakan pembelajaran abad ke-21, guru perlu memahami kaedah pembelajaran yang lebih interaktif seperti pembelajaran berasaskan masalah, problem based learning dan pembelajaran digital. Malangnya, tidak semua guru mempunyai latihan dalam bidang ini. Malah setengah sekolah luar bandar, kemudahan teknologi seperti komputer dan akses internet masih sangat terhad. Jadi, bagaimana kita boleh memastikan semua pelajar mendapat peluang yang sama dalam pendidikan moden? Okey, akhir sekali cabaran terbesar ialah bagaimana kita menilai kemahiran pelajar. Dalam sistem pendidikan tradisional, penilaian dibuat melalui ujian bertulis seperti mana yang saya cakap pada poin pertama tadi. Tetapi, bagaimana kita boleh mengukur kreativiti dan pemikiran kreatif mereka? Sebagai contoh, jika seorang pelajar berjaya mencipta inovasi baru tetapi mendapat markah rendah dalam peperiksaan, adakah kita boleh menganggap dia gagal? Tidak. Jika kita perlu memerlukan sistem penilaian lebih holistik secara menyeluruh seperti portfolio pelajar, pembentangan projek dan penyertaan dalam aktiviti luar bilik darjah. Okey, seterusnya yang terakhir kita pergi pada implikasi pada guru jiwa pendidik. Cabaran guru dalam melaksanakan kurikulum abad ke-21.
Selain memberi kesan kepada pelajar dan sistem pendidikan secara keseluruhan, kurikulum abad ke-21 turut memberi implikasi yang besar kepada para guru. Dalam dunia pendidikan moden, guru bukan lagi sekadar penyampai ilmu, tetapi juga fasilitator, mentor dan pembimbing yang membantu pelajar mengembangkan kemahiran insaniah. Namun, adakah semua guru bersedia untuk perubahan ini? Mari kita lihat. Yang pertama, guru perlu menguasai kaedah pengajaran yang lebih interaktif dan kreatif. Okey, ini merupakan satu keperluan kemahiran baru dalam pengajaran. Jika dahulu pengajaran lebih berpusatkan guru di mana pelajar hanya menerima ilmu secara aktif, kini guru perlu menggalakkan pelajar untuk berfikir, bertanya dan meneroka. Ini bermakna guru harus mengadaptasi pendekatan baru seperti pelajaran berasaskan projek learning, pembelajaran kolaboratif dan berasaskan masalah dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Namun, persoalannya, adakah semua guru diberikan latihan secukupnya untuk mengaplikasikan pendekatan ini? Itulah persoalannya. Okey, seterusnya, beban kerja yang meningkat. Perubahan kurikulum ini turut menambahkan beban kerja pada guru. Selain mengajar, guru kini perlu menyediakan bahan pembelajaran digital, membimbing pelajar dalam projek dan aktiviti kreatif, melaksanakan penilaian alternatif seperti portfolio dan pembentangan. Ini berbeza dengan sistem yang lama yang hanya bergantung kepada pemeriksaan sebagai satu kayu ukur untuk pencapaian murid. Tanpa sokongan yang mencukupi, guru mungkin mengalami tekanan kerja yang tinggi yang akhirnya boleh menjejaskan kualiti pembelajaran. Okey. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara keseluruhannya, pendidikan Malaysia kini sedang menyesuaikan diri dengan keperluan revolusi industri 4.0 dan 5.0. Namun, pelaksanaan dasar masih perlu diperkukuh untuk mencapai keberkesanan optimum. Antara langkah utama yang perlu diambil ialah meningkatkan kualiti tenaga pengajar melalui latihan berterusan dalam teknologi terkini serta pemahaman pedagogi digital bagi memastikan penyampaian ilmu yang lebih relevan dan berkesan. Selain itu, kerjasama antara institusi pendidikan dan industri harus diperluaskan melalui program latihan industri, lawatan korporat serta penyelidikan bersama agar kurikulum yang diajar sejajar dengan keperluan tenaga kerja semasa dan masa hadapan. Langkah yang ketiga pula, memastikan akses teknologi dan internet yang adil bagi semua pelajar. Infrastruktur digital perlu dipertingkatkan, terutamanya di kawasan luar bandar dan pedalaman, bagi memastikan semua pelajar mendapat akses kepada pembelajaran digital. Subsidi peranti dan data internet juga boleh diperkenalkan bagi membantu golongan kurang berkemampuan. Langkah yang keempat, memperkenalkan kurikulum yang lebih fleksibel dan relevan dengan keperluan industri masa hadapan. Kurikulum pendidikan harus dinamik dan mudah disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Modul pembelajaran yang menekankan kemahiran seperti pemikiran kritis, penyelesaian masalah, analisis data dan kecerdasan buatan haruslah diperkenalkan agar pelajar lebih bersedia menghadapi cabaran industri moden. Pendekatan holistik dan inklusif diperlukan agar sistem pendidikan Malaysia selaras dengan keperluan industri global. Kerjasama antara kerajaan, institusi pendidikan dan sektor swasta amat penting dalam membangunkan ekosistem pendidikan yang responsif terhadap perubahan teknologi. Melalui usaha bersepadu, Malaysia dapat melahirkan graduan berdaya saing dan memastikan pembangunan model instan yang mampan untuk menghadapi cabaran masa depan.